dua cara untuk kuatkan balik LES muscle ni. Komen GERD kalau korang nak start recover dari problem ni. Punca utama GERD dengan acid reflux ni dua je, penghadaman dengan LES muscle kita yang tengah lemah. Penghadaman actually very simple untuk kita clear. Cumanya LES muscle ni, macam mana kita nak kuatkan dia balik? Macam mana kita nak ketatkan dia balik? Actually untuk you kuatkan balik this LES muscle, you ada dua option tau. Which is first, you boleh go through the surgery. But di surgery, dia ada risiko-risiko dia juga. Sebab tu, I tak recommend sangat untuk all my clients untuk go through the surgery. But if they still want to pursue with this, I don't have any problem pun. They can je. The second option untuk kita kuatkan balik this LES muscle, untuk kita recover and sembuh daripada problem GERD untuk long term, is you ambil nutrition cukup and betul. Dua ni kena lengkap tau, cukup and betul. Tapi it's kinda impossible actually untuk cukupkan benda ni. That's why I recommend vitamin yang mana satu sachet ni dia dah boleh cukupkan nutrition yang diperlukan untuk kuatkan balik kita punya LES muscle ni. So yang ni, second option ni, is what I recommend to all my clients lah. Sebab it's more simple and it's more efficient. And risiko dia pun tak ada macam surgery tadi. And with this option, ramai dah my clients dapat recover dari problem GERD ni. Borak GERD, fakta only.